Bila kita bercakap tentang kemahiran, sebenarnya kemahiran ni sangat penting. Bila kita belajar di peringkat pendidikan, daripada SPM, diploma, degree, itu bidang pendidikan kita. Tapi bila kita dah bekerja, maksudnya kita dah kerja berbagai jenis, tak kisahlah kita kerja tu dalam bidang teknikal, kita bekerja dalam bidang pengurusan, kita bekerja dalam bidang-bidang apa saja bidang pekerjaan kita, 3 tahun, 5 tahun. Sebenarnya hari ini kerajaan Malaysia memberikan satu peluang lagi, iaitu mempersijilkan bidang pekerjaan kita. Barulah kita diiktiraf dengan kerja kita. Kalau kita cerita kat orang, wah aku dah kerja 30 tahun, aku dah kerja 25 tahun, aku dah kerja dah 15 tahun. Tetapi apa yang kita buat, kita hanya mendapatkan income, gaji, imbuhan. Fikir tak, kita boleh diiktirafkan, kita boleh dipersijilkan. Contohnya, bila kita dapat SKM tahap 3, bila kita dapat diploma kemahiran Malaysia tahap 4, diploma lanjutan kemahiran Malaysia tahap 5. Wow. Dengan konsep iaitu PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu. Bermaksud PPT itu tadi, kerja kita, pengalaman kita, kita convert. Okey, kita profilkan dia, kita jadikan portfolio kita, dan kita mohon dengan JPK untuk kita dipersijilkan. Dah, maksudnya barulah diri kita ada pendidikan, kita ada kemahiran, baru value kepada diri kita tu akan menjadi satu lagi rangsangan kepada orang lain. Paling tidak dia menjadi rangsangan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan kepada kawan-kawan yang dekat dengan kita. So sayang kalau kita tak fikirkan ke arah itu. Jadi sekurang-kurangnya kita iktirafkan diri kita, kita berikan dia satu lagi pengiktirafan kepada diri kita. Jadi buktikan bahawa kemahiran kita adalah satu lagi pengiktirafan yang terbaik dalam diri kita.